Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Ashraf dalam segmen Anda Tanya Saya Jawab. Ustaz, saya dengar puasa boleh menghapuskan dosa. Betul ke dan apa syarat-syaratnya? Okey, terima kasih kepada soalan. Okey, memang betul. Puasa ni boleh menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini bertepatan dengan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Berdasarkan hadis Nabi ini dapat kita fahami bahawa diampunkan dosa seseorang ada syaratnya, iaitu bila mereka berpuasa dengan penuh keimanan, bukan sekadar berpuasa mengikut adat, mengikut budaya dan sebagainya, tetapi mereka mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, betul-betul mengharapkan keredaan Allah Subhanahu taala. Kemudian syarat yang kedua, mereka betul-betul mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu taala. Bila mereka berpuasa bukan mengharapkan pujian daripada manusia, mengharapkan pujian daripada manusia, tapi mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu taala. Jadi kita perlu lakukan puasa ini dengan sebaiknya, dan jangan lakukan puasa semata-mata mengikut budaya dan juga adat orang kita.